Baru-baru ini Manol Malaysia telah melancarkan satu benda yang minyak pelincir lain tak buat. Nak tahu tak? Jom ikut saya. Apa khabar orang-orang Miri? Sekarang saya berada dekat MP Auto K. Alright, so untuk orang-orang Miri yang nak servis kereta, yang nak cari minyak Manol, MP Auto K kita ni adalah rakan workshop Manol dekat Miri. Dia tak jauh daripada Cherry ni. Ataupun kalau biasa macam kat airport ni ada bypass. Bypass yang Petronas tu, lepas Petronas tu, korang masuk je lah dekat kawasan shop area ni, shop block area ni, korang cari MP Auto K Miri. So untuk hari ni kita nak cerita tentang apa kelebihan lain selain daripada of course lah jimat petrol, enjin lancar, apa yang orang cakap, jaga enjin tak panas. Selain daripada tu, apa sebenarnya lagi kelebihan minyak Manol, kan? Dulu kita tahu dia ada ester. Ester ni yang buat macam enjin tu lancar, ester ni yang buat enjin tu pick up, ester ni yang buat enjin tu bersih, ester ni lah yang buatkan penggunaan petrol atau diesel korang jimat. Tapi sebenarnya sekarang ini sebagai authorized workshop partner Manol, okey, ni nombor kontak dia kalau korang nak kontak. Kat sini dia buat tayar, dia buat alignment, dia buat balancing, alright, nak buat brake, nak tukar minyak hitam, nak tukar bateri, nak buat kerja repair, semua ada. Alright. So basically untuk minyak Manol seperti yang korang tahu, dia cover semua jenis kenderaan, kenderaan baru atau kenderaan lama, kan? So jangan risaulah orang cakap kereta lama boleh ke pakai Manol ke apa semua ke, kereta baru boleh ke pakai Manol, semua kereta boleh, semua jenis kereta. Okey, kita sekarang ni sedang masuk dekat dia punya waiting area. Kalau korang servis kat sini, bagus ni tempat ni kan. Korang boleh layan movie, lagu ke apa semua. Kalau korang nak urut macam biasalah sebelum ni kan. Boleh juga. Ada kerusi urut tau dekat sini. Kalau korang nak buat air, kan, disediakan juga 3-in-1 ke apa semua yang Maggi cup ni apa semua kan. Boleh try. Dekat sini yang saya nak cerita dekat anda, bila anda pakai minyak Manol, korang jangan lupa scan benda ni guys. Korang scan aja. Dia semudah macam ni lah saya tunjuk dekat anda. Korang scan. Okey, korang buka kamera korang, korang scan je QR ni. Alright. So, dia akan bawa anda masuk ke apps Auto K Master. Kalau korang perhatikan dekat sini, dia ada pelbagai jenis range minyak untuk pelbagai jenis range kereta. Alright. Pick up boleh, kereta konti boleh, kereta lokal kita pun boleh, kereta Asia boleh, kereta 4x4 pun ada. 4x4 kita ada dekat sini, fully sintetik, semi sintetik, mineral, dan kalau yang jenis 4x4 baru yang pakai 530, kita pun ada juga untuk 5W30 4x4 7 liter. Alright. Apa yang saya nak cerita dekat korang sekarang ni ialah, sekarang ni kalau korang beli minyak Manol, brand lain tak ada ni. Manol ada. Korang scan QR. Korang scan QR yang ini, yang saya tampalkan ni. Alright. Yang korang nampak apa QR ni kan. Bila korang scan QR, dia akan bawa korang masuk website. Korang register. Percuma. Percuma. Apa dapat? Dah lah percuma. Benda yang tak ada brand lain bagi. Pelindungan kemalangan peribadi. Okay? So bila kita bercakap pasal pelindungan kemalangan peribadi ni, dia bukan sekadar kemalangan disebabkan korang bawa kenderaan. It could be kemalangan ketika bermain bola, atau kemalangan ketika jatuh tangga, ataupun jatuh dalam bilik air. Apa saja jenis kemalangan peribadi, 6 benda ni, salah satunya korang boleh claim. 1, kematian. Alright. Kecacatan kekal, patah tulang, ambulans punya fee, ataupun kos rawatan. Alright. 6 benda ni, salah satunya korang boleh claim. Alright. Dan dia cover selama 4 bulan. So, kalau korang dalam tempoh 4 bulan tu claim salah satu, korang nak activate lagi, korang servis lagi kereta anda, ataupun dalam tempoh 4 bulan tak ada apa-apa berlaku, lepas tu korang servis balik. Lepas 10,000 km, 7,000 km, korang servis balik. Dalam tempoh 4 bulan, dia akan renew balik insurans anda. Okey, itu kalau korang register, percuma saja guys. Okey. Yang kedua, dia juga bagi cover untuk enjin. Cover untuk enjin punya cost repair. Kenapa nak bagi cover enjin cost repair? Kita tak tahu kadang-kadang kan. Mungkin ada sesetengah minyak itu orang tak confident nak pakai sebab kalau apa-apa jadi dekat enjin aku macam mana kan. So untuk meyakinkan korang pakai minyak Manol ni, tak ada dekat brand lain. Kalau korang
pakai minyak manol, korang register. Tapi yang ni kena back to back. Kali pertama korang register, dia sekadar macam buffer time. Kali kedua korang servis, back to back menggunakan minyak manol, dia akan start warantikan enjin anda. Apa maksud dia? So, jika kereta anda, enjin kereta anda rosak disebabkan pakai minyak manol, dia akan cover kos repair sehingga RM10,000. Kalau apa-apa jadi dekat enjin, kalau punca dia adalah minyak pelincir, kalau pakai manol, at least korang senang hatilah. Setidak-tidaknya nak cover repair enjin tu, manol cover. Manol cover. Jangan risau. Alright. Sebab tu korang kena pakai manol. Setidak-tidaknya kalau apa-apa jadi dekat enjin disebabkan oleh minyak pelincir, manol akan cover korang punya kos untuk repair sehingga RM10,000. Alright, dia ada yang ketiga juga. So, mana-mana kelab. Yang ni kita kena daftar kat Sarawak ni. Belum ada mana-mana kelab ataupun persatuan yang nak berdaftar. Ataupun kalau berminat, boleh berdaftar. Cari mana-mana workshop manol. Registerkan korang punya kelab dengan persatuan ke dalam kita punya apps Auto Mastercare tu tadi. Sebab dekat setiap QR ni tadi, dia ada allocation. Workshop-workshop ni, dia akan menyumbang kepada kelab anda. Serendah contoh kita ambil lah klasik ni. Kalau korang servis 10 dahulu 40, RM3.70 lebih kurang. RM3.70 akan disumbangkan kepada kelab anda. Bayangkan kelab anda ada 100 orang. 100 orang, kalilah dengan RM3.70, itulah sumbangan kepada kelab anda. Kalau mereka servis menggunakan minyak manol. So, kalau tanya saya sekarang, saya mencari mana-mana kelab ataupun persatuan. Kecuali kelab-kelab politik ataupun persatuan politik lah. Apa-apa kelab, especially kalau korang punya kelab tu ROS, daftarlah bersama manol untuk orang yang scam ni tadi, dia boleh allocatekan, workshop ni boleh allocatekan dekat mana dia nak sumbang. So, mana-mana workshop sekarang, dia boleh macam tarik customer daripada ahli-ahli kelab. Sebab apa? Workshop boleh menyumbang kepada persatuan dan kelab anda. Kalau dalam persatuan PIBG tu ada 500 mak bapak, 500 kereta, kalau mereka servis menggunakan minyak manol, mereka nak menyumbang, mereka boleh pilih kelab anda. Kalau dalam list tu ada kelab anda seorang aja, semua akan sumbang kat situ. So, benda ni tak ada dekat brand lain. Yang pertama tadi adalah pelindungan kemalangan peribadi. Yang kedua adalah warranty enjin. Yang ketiga adalah untuk community reachback daripada workshop-workshop manol ni tadi kepada mana-mana kelab ataupun persatuan. Alright. So, ada terma dan syarat. Contoh macam kalau enjin repair ni tadi kan, tak semua kereta boleh. Dia hendaklah kereta yang tak modified. Kereta tu tak boleh lebih 15 tahun. Kereta tu tak boleh lebih 200,000 km. Baru layak. Untuk motosikal, kalau korang servis pakai minyak manol, dia tak cover untuk enjin, tapi dia cover untuk community reachback dan juga pelindungan kemalangan peribadi. So basically guys, kita nak bagi tahu satu benda je sebenarnya. Pakailah minyak manol. Kerana apa? Kerana ianya memberi lebih nilai daripada value yang korang bayar tu tadi. Sekadar bukan sekadar servis enjin ataupun servis kereta anda, servis minyak pelincir kereta anda, bukan. Pakai minyak manol kerana it's value for every penny, orang cakap. Nilai dia tu, bayangkanlah, kita tak tahu kan. Kita tak tahu kalau apa-apa terjadi, tiba-tiba kita keluar ni, kita tak bawa kereta pun. Tiba-tiba pula pokok tumbang, kena dekat tangan, patah, selau, apa semua kan. Dapat RM4,000. Salah. Kalau patah tulang, tak silap saya, dalam RM1,500 lebih kurang lah. Up to RM1,500 contoh. Tapi kalau meninggal, siapa nak bagi? Kan? So, kalau korang ada insurans lain, dia on top of that. Dia on top of that. Bukannya macam kau dapat ni, yang lain kau tak akan dapat. Alright? So, I hope you guys understand kenapa korang kena servis pakai minyak manol. Selain daripada kita punya Ester teknologi, kita juga memberikan something to do with you. Bukan sekadar kereta anda, but you. Alright? Sebagai pemilik kenderaan. I see you guys next time. Thank you for watching. Jangan lupa, orang-orang Miri, kalau nak servis kereta, mendapatkan minyak manol, boleh datang dekat MP Auto Care, dekat bypass Miri ni tadi. Alright? Salam.